Kalau korang spray kat sini ke kat sini? Kan nak spray? Tak tahu. Korang tahu tak ni apa? Yang ni sebenarnya dulu aku tak tahu. Sebenarnya untuk kita buka pintu supaya kereta sebelah tak calar. Aku pergi cabut benda ni yang kat sebelah sana. So hari ni jom kita gunakan produk daripada 3T ni untuk buangkan dia punya gam-gam dia. Jom. Betul, sebab aku ingat apa benda kan dari kilang ingat tak lawan tapi dia keluar macam ni ah. Jom kita try produk ni. Ni first time try tak okey ke tidak. Korang kena ada satu microfiber punya kain. So spray kat kereta lah. Okey. Jangan risau tau. Yang ini dia tak akan rosakkan cat kereta. Wow, sekali spray je nampak dia dah hilang sikit. Wow. Ni baru lepas basuh tau kereta ni. Rupanya benda ni dia tak payah pakai kain pun tak apa. Pakai kuku pun macam ni pun dah hilang lah. Nampak ni. Guna spray daripada 3T ni. Hilang. Lepas tu korang lap je macam ni. Hilang terus, Mai. Korang tengok sebelum dengan selepas tadi macam mana. 3T. Boleh klik beg kuning di bawah untuk membeli. Harga tak mahal pun guys. Dapat satu botol besar macam ni.